Salam Malaysia, sihat sejahtera. Umat Islam akan sambut bulan Ramadan. Saya pasti ramai yang pilih Ramadan sebagai detik istimewa untuk berhenti merokok. Jadi, jangan tunggu lagi. Mulakan dengan niat atau azam yang baik dan susuli dengan langkah berhenti merokok. Sebagai permulaan nak berjuang berhenti merokok, jom amalkan 12M. 1. Melengah-lengahkan. Tangguhkan niat merokok dan kata pada diri sendiri, sebentar. 2. Menarik nafas panjang. Tarik nafas 3 kali secara perlahan-lahan. 3. Minum air. Elakkan minuman manis atau berkafein. 4. Menyibukkan diri. Buat sesuatu bagi mengalih fikiran untuk melupakan rokok. Menjauhkan diri. Jauhkan diri daripada orang yang merokok. 6. Mengelakkan diri. Elakkan suasana atau situasi yang mendorong kepada merokok. 7. Mengunyah sesuatu. Kunyah buah-buahan dan elakkan makanan yang manis. 8. Membasuh tangan. Basuh tangan sekiranya ingin merokok. 9. Mandi. Mandi secara kerap atau basahkan badan. 10. Meregangkan otot. Lakukan regangan otot. 11. Meditasi. Tenangkan fikiran. Positifkan diri bahawa anda mampu berhenti merokok. 12. Memohon doa. Berdoalah pada Tuhan agar diberikan kekuatan untuk berhenti merokok. Selain orang Islam, yang tak jalankan ibadah puasa pun boleh berhenti merokok masa bulan Ramadan tau. Selamat menyambut bulan Ramadan yang lebih bermakna bebas daripada asap rokok. #menjemput berkat, menolak mudarat. Maklumat lanjut, Senarai Hospital dan Wellness Hub boleh layari portal www.infosihat.gov.my atau media sosial rasmi MyHealth KKM.